Hantu ah. Mana? Inilah tanah tumpah darahku. Aku akan pertahankan kampung ini walau apa pun terjadi. Selagi aku bernafas, tiada siapa boleh mengganggu tanah pusaka ini. Akhirnya. Kembalikan kitab itu. Kitab itu adalah warisan kami. Kau takkan tangkap kami. Jangan mengganggu kerjaanku. Tidak. Aku tak boleh biarkan dia menghilangkan warisan kami. Kembalikan kitab itu. Jangan lari. Wahai Malak Asif. Di mana aku? Tempat ini terlalu asing. Dunia apa yang aku jejaki? Aduh. Berhenti. Dia bukan ancaman. Aku akan uruskan dia. Ikut aku. Siapa kau? Jangan hampiri aku tanpa izin. Kau juga ada kuasa laba-laba? Mustahil. Ini pusaka nenek moyangku. Bagaimana kau memilikinya? Suara apa tu? Aduh. Jangan kau halang upaya aku. Kapten, ayo bangkit. Nampaknya kuasa dia terlalu kuat. Ini semua kerana dia dah serap kuasa kita hikayat itu. Tempat ini asing, tetapi terasa dekat. Di sini alam dan teknologi bersatu. Inilah hutan maya, tempat terbaik untuk kita bersedia semula. Aku gagal. Aku tak mampu selamatkan kitab. Adakah aku masih layak dipanggil penjaga? Sebenar, kekuatanmu bukan hanya pada keris. Dia datang dari hati Haikal. Si tompok lemah bila terputus akses masa. Kita perlu gabungkan kekuatan silatmu dengan kod digitalku. Kali ini kita takkan gagal. Tempat ini segala garis masa bertemu. Kita mesti hentikan dia sekarang. Bila semuanya hilang, tiada siapa tahu kamu pernah. Kau takkan menang kali ini. Kau hanya legenda. Legenda itu hanya tinggal debu dalam masa. Serat! Jarak bukan milik sesiapa. Dia milik semua yang menjaganya. Kini aku percaya. Masa hadapan tidak perlu melupakan masa silam untuk maju. Masa hadapan akhirnya belajar menerima asal-usulnya. Dan asal-usul itu hidup. Kalian telah menulis semula satu hikayat. Hikayat dua zaman yang bersatu untuk menyelamat warisan bangsa. Takkan maaf sambung. Takkan Melayu hilang di dunia. Malaysia boleh. Masuk. Assalamualaikum. Hai, nama saya Amir Haikal bin Muhammad Khairul. Saya umur 13 tahun. Saya dari kelas 1 DIP dan dari SMK Polis. Saya selaku pengarah, animator, juru kamera dan penyunting. Sinilah. Hai, nama saya Izul Putri bin Ismail Syam. Saya jadi kelas 1 DRK dan dari sekolah SMK Polis. Saya selaku pembuat boneka, penghias set dan pelukis papan cerita. Sinilah. Hai, nama saya Muhammad Arif dari 1 DRK. Saya selaku pembuat model, pereka watak dan juruteknik lampu.